Pukul 6. Morning walk. Masih tidur. Pukul 7. Minum warm water dan reply message. Prepare pergi office. Masih tidur. Pukul 8. Sudah sampai office. Masih tidur. Pukul 9. Start meeting for the first. Baru bangun. Pukul berapa kerja ni? Pukul 10. First meeting ending, mau prepare for second. Baru nak gerak pergi kerja. Pukul 11. After meeting, kita ada discussion regarding the outlet issue. Baru nak breakfast. Oh, you macam mana datang kerja breakfast? You bukan kerja makan di rumah dia datang? Pukul 12. Lunch time. Lunch time juga. You ni tak habis. Mana boleh ni macam ni dia datang breakfast lunch time pukul 12. Aduh, amboy. Pukul 1. Ada second meeting for the salesman issue. Tea time. Oh, tak boleh ni macam. You kerja memang semangat sikit. Lunch, breakfast, lunch dan tea time. Ikat sekali. You buat apa ni? Pukul 2. Prepare for the shooting for IP, personal IP. Baru kerja. Ini macam lah, semangat sikit. Betul tak? You bukan pukul 9 map. Okay. Pukul 3. Shooting. Order Grab. You order Grab for apa itu? Minumlah bos. Panas sekarang. 1 jam kerja minum. Wah. Pukul 4. After shooting, kita mau meet supplier. Prepare nak balik. Satu hari 1 jam kerja. Mau prepare balik. Tak boleh ni macam ah. Pukul 5. Supplier finish meeting, mau prepare pergi dinner. Sudah sampai rumah. Pukul berapa kerja? Pukul berapa balik? 1 jam, 1 hari kerja. Biasalah bos. Pukul 8 sampai pukul 5 kerja. Pukul 6. Dengan supplier dinner. Lepak mamak dengan kawan-kawan. Kerja kamu kerja. Balik cepat, lepak kawan buat apa? Bos, sekarang workout bos. Pukul 7. Cerita dengan supplier, how is the sponsorship? Kita ada girlfriend. Kita dating. Ini tak habis-habis lah. InsyaAllah betul. Kepala sakit lah saya.